mana cara dia. Presiden tu sama macam arwah abang dan arwah abang dia. Sebelum pergi pun itu juga lah kan. Oi. Hello guys, welcome back to my channel. If you're new, please subscribe and hit the notification bell, as well as follow me on social media, Usai Kucha Instagram, Facebook, Twitter, and I just want to say thank you so much and let's get started. Okay, actually aku beli dekat online, dekat Shopee, iaitu mini camera. Ni macam kamera CCTV. Aku beli sebab aku ni rider, and ni aku baru balik daripada keluar macam jalan-jalan semua malam-malam naik motor. So yeah, aku lihat sekarang sangat bahaya actually kepada driver penunggang motosikal, kerana sekarang banyak kes-kes langgar lari, kes-kes pengguna jalan raya yang apa tu orang kata something jalanan kan, something jalan raya, dan kita tak tahu bukti apa semua. So at least aku beli ni memudahkan aku, dan juga mungkin akan memudahkan pemandu-pemandu motor yang lain yang untuk lebih berhati-hati, dan untuk sebagai pada bukti sekiranya berlaku apa-apa benda ke kan. Actually aku pun sebenarnya dah buka dah pun, tak adalah pusing sangat. Tadi pagi aku dah drive dan pusing satu syalam. And malam ni pun baru balik ni pun aku buat ni. Just aku nak juga korang apa yang aku beli. Yang ni aku beli mini camera. Harga dia bawah RM50 je something. Aku pun tak ingat, aku ni pun dah seminggu sebenarnya. So ni baru pun aku nak tunjuk pada korang. So aku beli ni. Dalam macam ni, dia box macam ni je. Dia apa model dia aku tak pasti. Dia model SKU AF00062. Maybe lah, aku tak pasti. So dalam macam ni, dia kotak box, and dia macam ni. Rambut dapat. Okay, dia macam ni je dalam dia. And seller aku, dia ada macam-macam pattern. Dia ada yang jenis yang kosong macam ni je, ataupun yang ada memori sekali ada 16GB dengan 32GB. Tapi aku beli yang 16GB je. Dan kalau korang yang dah ada kad sendiri, korang tak payah beli memory card dia. Korang just beli dia punya pen je. Ni adalah memory card dia macam ni. Okay, yes, sebelum tu aku tunjuk dulu. Ni dalam dia ada pen, kiri dan kanan dia macam ni. Okay, dia akan dibuat macam ni, and dia ada butang ke atas. Butang dia yang akan menghidupkan dan mematikan. Okay, and ni boleh sangkut dekat baju. Dan nak tahu CCTV dekat mana? CCTV dia ada dekat sini. Ni CCTV dia, and belakang ni ada lampu. So kalau kita nak merakam, kita perlu tekan ni selama 3 ke 4 saat. Tekan je, nanti akan ada lampu hidup, lampu kuning. Tekan 4 saat. 1, 2, 3, 4. Okay.
Okay, macam ni. So sekarang dia dah merakam. Okay, dia dah merakam. Okay. So kalau nak matikan rakaman, tekan. Okay, sekarang ni tengah pause. So tadi tu dah terakam, tu pause. Kalau nak matikan terus tekan lama-lama juga. 1, 2, 3, 4. Okay, dia dah mati. So itu saja. Dan ni macam pen biasa. Kalau kita tengok macam pen biasa je kan. So ni dakwat ada. Tadi aku try. So aku try lagi. Dakwat dia ada. Dia macam pen biasa je, ada dakwat semua. Dia boleh buat dakwat and dia ada bagi refill. Dia ada bagi refill satu lagi. And ada manual. So manual ni korang kena baca lah. Okay, dia ada bahasa Mandarin dan juga bahasa English. Yang penting sebenarnya benda ni mudah. Yang harga tak mahal sangat. Dia sangat bantu kepada rider lah. Tapi kalau nak guna tu, kalau niatnya baik, okey. Sebab aku perhatikan juga sebenarnya dia sangat bahaya sebenarnya. Mungkin boleh buat untuk jenayah ke, ataupun buat untuk stalk orang ke, spy ke. Tapi korang jangan aku nasihat korang guna untuk benda yang berfaedah, jangan guna benda tu jahat. Aku tunjuk ni, aku beli ni bukan untuk benda yang tak berfaedah, tapi aku nak buat untuk khas untuk macam kita naik motor ke yang tak ada CCTV yang susah ke kan. So ini adalah alternatif yang terbaik bagi aku. Walaupun okay, aku akan bagi review aku sekejap lagi. Sebab aku tunjuk pada korang footage aku menggunakan kamera ni dengan menaiki motor. Okay. Okay semua, sekarang aku berada di aku punya motor untuk aku mencuba aku punya CCTV yang aku nak try. So inilah keadaan sekitar. Okay, maaf sekali lagi sekiranya bergegar. Okay, keadaan motor dan keadaan jalan, dan juga aku speedkan sedikit aku punya video bagi korang tak terlampau lama menunggu. So ialah suasana dia. Dan mungkin sedikit bergegar juga disebabkan ia adalah sebuah pen. Dan pen ni adalah ringan dan dia punya kedudukan ni adalah bergegar-gegar, tidak statik. Jadi bergerak-gerak kamera ni mungkin sedikit sebanyak mengganggu pemandangan dan mengganggu perasaan korang. Yelah bergegar kan, lantak lah kan. Apa yang menarik dan aku suka highlightkan di sini adalah dia punya kualiti HD dia sangat-sangat jelas dan sangat-sangat terang. Aku sangat suka dia punya kualiti video dia. Jelas, nampak segala nombor flat yang berada di sekitar kita. Sekiranya ada langgar lari ke, ataupun kenderaan yang ganas ke, kenderaan yang tidak mengikut undang-undang ke, kita boleh rekod dan nampak dengan jelas dia punya nombor flat. Tapi memang aku tak berapa suka sebab kamera aku ni bergerak-gerak, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Jadi sekiranya kemalangan tu berlaku di sebelah kiri dan aku merakam di sebelah kanan, jadi tidak dapatlah merakam apa yang sepatutnya. Tapi bagi aku, sekiranya korang betul-betul nak dia punya keadaan kamera ni betul-betul fokus pada satu keadaan dan tidak bergegar, korang boleh guna inisiatif lain seperti letak selotip ke, atau pin yang buatkan dia tidak bergerak dan kekal statik di tempat dia. Lagipun aku menaiki motosikal, mungkin sedikit sebanyak mengganggu dengan keadaan pen yang ringan itu. Yelah kan, pen yang ringan, CCTV yang ringan. Tapi yelah, aku sangat terkejut sebenarnya dengan kualiti yang sebegini dengan device yang sekecil ini. Aku sangat terkejut. And aku rasa ianya sangat sesuai untuk penunggang motosikal seperti aku untuk menggunakan CCTV safety seperti ini. Cuma lepas ni aku akan lebih berhati-hati. Bukan lebih berhati-hati, aku akan lebih fokus untuk bagi dia lebih tidak bergerak, statik. Aku akan letak selotip atau something yang buatkan dia kekal di tempat dia. Aku ingin highlightkan sekali lagi yang kamera ni hanya merakam 10 minit saja dan dia akan berhenti secara automatik
dan disambung semula merakam video secara automatik juga selama 10 minit dan berhenti semula. Jadi senang cerita, lepas 10 minit dirakam, dia akan berhenti dan dia akan sambung balik merakam 10 minit. Lepas tu berhenti rakam lagi, macam tu lah sehingga 1 jam. And bateri dia memang bertahan selama 1 jam, mungkin 1 jam 10 minit kalau korang cas lebih sikit. Macam tu lah. Jadi kalau korang nak betul-betul travel jauh ke, korang kena beli 2 ataupun 3, ataupun korang beli lah berapa banyak macam mana pun, nanti yang dah habis bateri tu korang cas balik, nanti boleh guna balik. And yang paling penting, memori, kenalah memorinya full. Ambil yang 16GB ke, 32GB ke. And kalau korang dah memang ada microSD sendiri, tak perlulah lagi beli, just korang cuma beli device ni saja. Cara merakam dan menghidupkan device ni adalah sangat mudah. Korang hanya perlu tekan button di bahagian atas pen ini, tekan selama 3 ke 4 saat, and dia akan hidup dan menyala lampu biru, seterusnya lampu kuning menyala, dan itu menandakan ianya telah siap sedia untuk merakam. Jadi kalau korang nak pause ke ataupun nak stop ke, korang tekan button di atas dia juga, secara automatik dia akan pause ataupun dia akan berhenti sendiri. Macam itulah dia punya program dia yang dia telah khaskan. Dia ada 2 sebenarnya. Satu untuk merakam video dan satu lagi untuk merakam foto. Tapi memang kebanyakan orang pun menggunakan device ni khas untuk merakam video. Sebab kalau foto tu macam function biasa-biasa je lah kan, kat handphone pun ada. Tapi maybe kalau nyari spy, boleh je guna kamera kan. Cuma aku tak sarankan korang buat jenayah, buat benda jahat, buat benda tak baik untuk device ni. Sebab bagi aku device ni sangat-sangat bagus untuk kebaikan, seperti untuk menunggang motosikal ke, untuk benda-benda yang baik lah. Kalau benda jahat ke, mengendap ke, mengintai ke, aku tak nak korang buat benda-benda macam tu, okay? Untuk keadaan penggunaan CCTV ni, bagi aku pada waktu siang adalah sangat jelas, sangat clear, dan keadaan sekeliling sangat-sangat perfect. Aku boleh bagi 8/10 kerana aku nampak segala apa yang aku rakam. Dengan device sekecil ini, kita dapat merakam penjenayah, iaitu something jalanan di sekitar kita yang tidak mengikut undang-undang jalan raya. Kita boleh rakam, kita boleh lihat dia punya nombor flat dengan jelas, dan sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, korang sangat-sangat beruntung sebab korang telah merakam dan korang boleh adukan di tempat yang sepatutnya untuk pembelaan diri korang sendiri. Apa yang aku suka terhadap kamera device ni juga adalah dia merakam suara dengan sangat jelas. Even sebenarnya kalau aku menyanyi pun, aku boleh dengar apa yang aku nyanyikan. Dia memang sangat bagus. Mungkin kalau korang merakam masa tu ada pemandu jalanan yang sedang marah ke, mengamuk ke, korang boleh dengar sendiri apa dia orang cakap, sebab dia memang boleh merakam suara dengan sangat jelas. Okeylah, korang yang naik motosikal tu, kalau pergi ke highway ke, korang kena lalu jalan motor. Korang jangan suka-suka hati je nak lalu jalan kereta, sebab ianya akan mengganggu kesesakan jalan raya juga. And then, jalan motosikal adalah sangat selamat. Walaupun dia kecil, dia selamat. Tapi sebenarnya aku takut juga sebenarnya kalau lalu waktu malam, sebab dia gelap kan. Jadi kalau waktu malam tu mungkinlah boleh dimaafkan kot. Jangan tiru aku punya kejahatan, okey? Tapi memang bahaya sebab memanglah sebab itulah gunanya CCTV ni, sebab merakam benda-benda tak baik kan. Sebab aku dapat lihat sebenarnya waktu malam pun, kalau pengguna jalan raya lalu di laluan motor, banyak penjenayah yang bersedia menunggu di situ. Kadang-kadang diorang letak dawai lah, apalah kan. Nanti korang jatuh, nanti diorang macam peras ugut ke, diorang rompak korang.
tu adalah risiko sebenarnya naik motor. Memang banyak sebenarnya risiko dengan lori, dengan kereta, dengan pemandu yang tidak bertanggungjawab, langgar lari. Okeylah, sekarang aku nak tunjuk dekat korang pula keadaan pada waktu malam. Okey, pada waktu malam juga keadaan kamera persekitaran sangat jelas dan aku boleh bagi 7/10 sebab mungkin ada sikit kekurangan. Gelap pun ada tempat, tapi kalau ada lampu memang nampak clear, jelas. Dia punya number flat pun semua boleh nampak dengan jelas. So overall bagi aku, pen ni sedikit sebanyak membantu, tapi tak 100% membantu untuk driver sebenarnya pun. Sebab kamera dia kecil macam ni and dia tak ada macam screen. Jadi kita tak tahu kita sama ada dirakam ke ataupun belum. So kita kena belajar sendiri. Ni mana tahu ada kemalangan yang melibatkan ni. Agak susah sebenarnya. And then masa aku naik tu pun kamera tak berapa aku tak tahu kamera angle tu okey ke tak. Sebenarnya angle kadang kita pasang sangkut, contoh kita sangkut dekat sini. Kita tak tahu sama ada angle tu memang ke depan ataupun dia macam ke kiri ke kanan. So mungkin kena ada letak selotip kot macam tu. Tapi ini agak susah sebenarnya. Susah kita nak agak lah sebenarnya macam tu. Tapi dia sedikit sebanyak mungkin membantu. And benda ni yang aku suka kecil. Kecil, senang dibawa ke mana. Boleh buat 2 dalam 1, boleh menulis pun dia. And senang. And kalau nak cocok pun tinggal pusing-pusing, cocok ke pendrive korang. Kalau nak charge pun tak payah nak pakai USB bagai ke, tak payah nak pakai wire ke apa. Just plug, just cocok. Okay, and cocok ke plug and benda ni automatic dia charge. So agak mudah lah sebenarnya. Di situ satu yang mudah. And of course memori pun aku sarankan kau ambil memori yang 32GB ke ataupun 16GB pun okey. Kalau 2GB tu macam tak cukup sebab kita nak berakam ni dalam jangka masa yang lama. Tapi yes lah, benda ni memang tak tahan lama. Bukan tak tahan lama, maksudnya tempoh kita menggunakan dia dalam 1 jam macam tu. So dalam 1 jam je kita rekod, lepas tu kita kena charge balik. So bateri ni bertahan 1 jam saja. So aku kalau macam korang betul-betul nak, bolehlah beli 2 ke 3 ke kan. Sebab dia macam tahan untuk 1 jam je. And rakaman dia 60 minit macam tu. Tapi memang dia boleh rakam panjang. Tapi dalam waktu 10 minit dia akan stop and dia akan rakam yang baru. Lepas 10 minit dia akan stop lagi dan dia akan rakam yang baru. So at the same time membantu, at the same time macam takut juga waktu yang masa dia tengah stop tu yang waktu berlaku apa-apa kan. So yes. And guna dia macam aku cakap tu lah, tekan 3-4 saat nanti dia akan hidup. And nak tutup pun tekan 3-4 saat nanti dia akan mati sendiri. Aku suka. Tapi kalau macam nak guna hard tu pun macam leceh. Tapi untuk keselamatan bagus untuk guna benda macam ni. Dia simple, nice and boleh naik motor dengan selesa. Tak payah nak macam skrin besar-besar ke nak sangkut ke kan. Dia pakai ni je, sangkut dekat baju, dah korang boleh berangkat dengan safety dan selamat. Cuma itulah, korang kena lebih banyak belajar. Takut nanti korang dah naik motor, lepasnya benda tak hidup, tak on. Tu mungkin satu risiko yang mungkin korang tanggung sebab dia tak ada skrin dan korang pun tak tahu benda tu hidup ke tak. Just macam ni. Tapi untuk buat kejahatan tu aku tak sarankan. Korang tanggung sendiri dosa kalau korang macam buat benda jahat tu. Aku tak ajar. And korang nak pen yang macam ala macam ni, perhatikanlah skilling korang. Benda ni bahaya tau sebab dia boleh merakam HD. Memang HD dia punya kejelasan dia. And okay guys, sampai sini saja video aku pada kali ini. Thank you so much sebab dah tonton aku punya video sampai ke hujung. And aku berharap aku punya video ni sedikit sebanyak dapat membantu korang untuk memilih CCTV yang sesuai untuk kenderaan korang, sama ada menaiki kenderaan motosikal ke, kereta ke, ataupun travel ke, apa-apa pun naik kenderaan. Korang mestilah sebenarnya kena ada CCTV untuk korang punya backup untuk keselamatan korang. Kadang-kadang kita takut pengguna sekarang, pengguna jalan raya especially, tidak seperti dulu. Dia orang kalau langgar lari pun dah macam normal bagi diorang. Dan untuk pengguna motosikal tu sangatlah kesian sebab diorang tak ada antisipasi lain. So bagi aku macam antisipasi adalah salah satu yang baik sebenarnya untuk keselamatan korang dan juga keselamatan semua orang, sebagai rujukan dan sebagai bukti yang ianya boleh digunakan di mahkamah, di undang-undang yang lebih tinggi. Korang ada hak untuk hak yang benda baik tu memang boleh, tapi benda buruk tu jangan buat tu je aku cakap. And itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi for my next video. Bye.